Okay, sekarang ni kita orang nak on way naik train pergi ke Almost 5 PM. Almost 5 PM nak pergi Hard Rock. So kita dah kosongkan luggage. Kosongkan je, tak tahu lagi apa akan jadi tiba. So ya, tunggulah nanti kita dah sampai Hard Rock. Macam dekat kat Japan. Baju pink. Boleh. Cuma tak ada ke depan. Sama je. Tak payah ni. Kegalaklah. Okay guys. Okay, sabar. Tersepit tangan aku. Tersepit. Hi guys. Kita naik Grab tadi pergi Air Siam. Dan kita dah sampai. Now Sampai 6:34. 6:34 sebabnya jam, macet guys. Kat sini pun macet. Macam nak lalu dia punya mall. So sekarang ni kita tengok, ya Allah dah bercinta. Sekarang ni kita tengok apa yang ada di ikon lah. Bye bye. Yap, lagi. Check lah. So, sekarang ni kita nak pergi ke Gentleman. Tak mental pun. Pergi je. Kat ni tengah mental koyak tiba-tiba pula koyak pula dia. Koyak pula dia. Ya, dengan bawa luggage-nya. Tak lah. Mall ni Apa yang nak beli kat sini? Boleh. Mall ni dia mall yang besar. high-end. Apa bawa luggage? Crazy lah. Patutnya kena pergi Central World tadi. Tapi tak apalah. Kita layan dulu. Enjoy je lah. We see how it goes lah. Right, okay. Bye. Okay, dah nak sampai guys. Boleh no foto je, no foto kan. Boleh lah, diorang buat personal shopper. Okay, dah sampai Gentlewoman. Yang orang tergila-gilakan sangat. Wah, nampak lah. Tak tahulah apa yang menarik. Kau pasti kau gentle. Tak tahulah, ni lah. So basically dia ni lah. Dia punya Orang bukan nak beli handbag. Vika. This mall remind me of Orchard. Bukan Orchard. Marina Bay punya mall. Ada Apple, ada Fendi. Basically high end lah. Update. So, kita orang dah cari Gentlewoman, dah belikan stuff semua Gentlewoman. Sekarang ni kita nak cari floating market halal food dekat dari sini. Tapi guys, lawa gila tempat dia. Tapi yang ni kita tak jumpa yang lawa sangat. Dia ada lagi tempat lawa. Focus please. Tak fokus lah. Lawa guys tempat dia. Gedi tu. Gedi. Oh ni guys, Ni lah kita cari. ni lagi kita cari guys. Halal ke? Halal ke? Kita kena cari yang halal. Yeah. Okay, dah jumpa. Now isi mencari halal food. Halal tak halal mana lah. Halal tak halal mana lah. Macam mana tu? I saw buaya darat. Oh my god. Bukan. Oh, bukan. Buaya ni dah kena cincak. Sebab? Ya, betul. Oh ya Ya, ni ada bam ni, nak beli tak? Kau nak? Esok aku beli. Janji. Ada bam secret. Kita orang tengah cari mango sticky raya ada halal. Dia banyak tapi tak ada halal. Airi nak beli. Airi cakap dekat 5 kedai lebih. mango sticky rice sebab ni memang dia punya signature lah. Yes. Tapi tak ada halal. Masalahnya aku sambung tadi. Aku dah lupa. Okay. Airi nak beli. Dia cakap okay, kau seorang je beli, aku tengok kau makan. So tak ada halal. Sila.
ทุกรายเลยทำงานออกไปจากมือผมกลับมาเสียดายหมดเลย ขนาดบางที Tidak boleh guys. Saya dengan tak halal tak boleh menang guys. Kenapa aku? Jauh tak masuk mulut lagi. Dah. Orang YouTuber mah. Ha? Dia Janganlah, kau ni kenapa malu dah. Mana penting? Sekejap. Macam kat Malaysia. Nak makan. Sekejap. Macam mana? Tarik. Kalau dekat Ainin. mancung. Ambil je lah. Tak. Oh, durian lah ni. Dia ada kat sana. Ini. Ha. Tarik. Tikung. 因为你现在限制得了他这个啊。 Oh tu ada. Nampak tu ikon lah. Tu sana. University Bangkok. Lawa weh. Hi guys, so right now 10:07 and today kita baru sampai bilik. Baru sampai hotel and today step kita 13,365. Crazy. Okay lah. So I akan start haul I dulu sebab sikit je. I ni sekejap lagi sebab panjang. Video ni akan jadi panjang lah sebab haul dia banyak. Okay, kejap. Saya cari dulu saya punya. Kejap Kejap. So barang saya tak banyak pun, ada dalam 1, 2, 3, 4 bag je. Saya takut tengok dia nanti dia marah saya. Okay, so the first one, I beli meja color biru and pink. Janganlah, takutlah. Oh, ni kau punya hijau ni. Yeah. And this one for my mum, of course not for me. Okay. Takutlah. And I bought 2 pyjamas. And ni murah je. Waktu tadi kita pergi Icon Siam, I beli ni. Last but not least lah. Okay, last but not least, ni terpaksa sebab I tak tahu, tak perlu pun. Okay, Dia cantik. tapi cantik, kenalah beli. And I pergi Uniqlo sebab I tak bawa baju, so I kenalah beli. That's all guys. Sekejap, I memang menyesal sangat tak bawa baju sebab itulah. So, saya nanti hari ni komen saya ni cerewet ke tak cerewet, okay? Next one. 7, ya Allah. 1 minit je. Ya Allah, aku banyak gila Fika. Okay, hari ni take over. Okay, jangan lupa beli ni, cantik. Ih, beza tau paper bag I dengan dia. Okay, whatever, okay. Okay, I ni take over, okay? Saya tak tahu nak komen macam mana. Cerewetnya lain. Komen pasal aku. Dah nampak yang okey. Tak nak lah tengok lain lah. Nantilah tengoklah. Itulah inilah. Ujung-ujung tak ada baju sampai esok. Ujung-ujung beli baju kat Uniqlo. Itulah ceritanya. Kat Zara tak ada berkenan. Dekat H&M tak ada berkenan. Ujung-ujung macam gitulah ceritanya. Susah dia ni cari baju. Saya sekejap je senang pelumpang. Tak dah. Sikut kau lah. Boleh dah. Dia cerewet lah. So lepas ni kau bawa je lah baju. Kau pergi mana ke bawa je baju. Kau tu tak boleh beli dekat tempatnya sebab memang tak ada. Susah baju dia.
Ya Allah, baju saya banyak gila. Saya apa? Cek. Fasi. Saya Fasi. Sabar Kita tengok esok-esok. Last lah kot. Last lah. Time nak shopping. Tengoklah dia shopping apa kat Boots tu Kita tengoklah. Kalau dia tak beli, aku yang suruh dia beli. Yang suruhan. Yang ini saya beli untuk souvenir. Yang ni baju. Mak tu. Baju souvenir. Okey. Dahlah kedai ni sebenarnya boleh runding-runding harga. Kita dah beli 2, lepas tu satu set yang kita nak tu baru nak bagi harga yang kita tawarkan. Faham tak? Aku macam malah aku layan orang Thailand tu. And then korang tengok berapa banyak Ni skirt. Okay. Wah, banyaknya. Yang ni kemeja. Itu dah betul. Oh, tu betul-betul Oh. Okay, yang ni kemeja. Yang ni kemeja. Kemeja lawak. Lepas tu tak habis lagi Yang ni t-shirt dengan seluar lelaki lah. Satu set. Untuk siapa? Untuk I Ya, untuk Afika. Ya. Seluar dia. Bagus. Saya tunjuk dia. Dengan Korang boleh pergi Disember kalau nak. bukan Disember, Platinum. Oh, sorry. Ni t-shirt simple macam tu je. And then ya Allah banyak. Banyak gila weh. Kenapa aku ni? Ini ke tak? Ni aku punya. Tunjuk dia orang. Oh, Saya beli. yang ni Afika punya. Dia bagi anak saudara dia, kesayangan dia tu, yang tak boleh tinggalkan dia tu. Comel guys, nampak ni. Unicorn. Cantik, pandai dia pilih. Afika banyak beli siapa? Untuk orang. Untuk orang. Untuk dia nantilah. Jojo tak beli. Jojo stress sendiri. Segitulah. Okay. Dia tengah kira duit guys. Duit dia banyak lagi guys. Sabar saya kena ambil barang saya. Banyak ni. Ya Allah. Lepas tu yang ni kemeja. Yang ni dia dress. Yang ni dress. Kena open ke? Nanti kena lipat juga. Tak jangan. Sebab ini dah kat dalam kan. Saya basah. Yang tu. Ya Allah. Belum habis lagi guys. Sabar guys. Ni tali pinggang. Tali pinggang dia simple macam ni. Ada lagi. Sabar kita kena buat bertendang. Oh yang ni short pants warna putih. Korang nampak lah kan, short pants warna putih. Lepas tu yang ni macam Afika tapi saya beli warna biru. Fika. Macam Kenny tapi saya beli warna biru. Lah. Lepas tu ada lagi guys. Sabar guys. Ni baru betul haul. Ini baru betul haul. Baju tidur saya beli 3. Ni souvenir lah. 1. Afika pun ada 2 tapi dia bagi orang. Saya ambil 1. 3. Cantik. Kain dia ni. Sabar ada lagi. Tak tahulah. Silap-silap nanti dekat Malaysia duit Thailand dia banyak lagi. Lepas tu tukar balik duit Malaysia harap-harap. Oh yang ni. Sampai ni pun aku beli. Aku tak faham kenapa belakang tu tak nak shopping. Padahal benda ni green tea. Sebut green tea. Yang ni saya beli sama dengan Afika. Fish magnet. Lepas tu yang ni viral lah kat Thailand. Untuk isap pula. Untuk bau. Maksud saya untuk bau. Dekat hidung saya beli 12 terus. Sebab dia ada one set. Isap tu pot gila. Dengan saya beli ni. Comel ni. Eyeshadow ni untuk apa nama? Souvenir. Okay. Ada lagi guys. Sabar guys. Sabarlah. Okay, from Gentle Woman.
I beli ni souvenir. Bag ni kecil ni. Satu. And bag besar ni. From Gentlewoman. So that's all. Banyak tak? Banyak nak mam. Aku tak faham yang belakang ni macam mana buat cakap aku shopping tak shopping. Nantilah, tunggulah, tak apalah. Nantilah tengok lain lah. Tengok kedai lain lah ujung-ujung. Sampai ke kedai dah tak ada baju dah. Terpaksa pergi beli Uniqlo yang ada dekat. Saya tak ada cakap banyak. Tapi dia lah sangat cerewet ya. Saya pun tak faham dengan diri dia. Kat Zara tak ada, kat Chanel tak ada. Nasib baik ada Uniqlo. Kalau tak ada Uniqlo, pakailah baju hari ini lagi. So, kita tunggulah haul untuk esok. Harap-harap dia shop a lot lah esok. Saya doakan lah. Amin. Sebabnya hari esok kita orang plan. Esok plan kita orang nak pergi market train tu. Lepas tu pergi Central World shopping. Kalau jadi. Mesti jadi. Are you sure? Yes. Push camera. Okay, so kita kena bangun pukul berapa? Pukul 6. pukul 6. So pukul 6 lambat sangat. Okay lah. habis pukul 4. Kau pukul 6 lah. So korang rasa saya shopping banyak ke tak? Banyak nak mampus Aku tak faham. Tapi sebab juga saya shopping sebab saya memang tak ada kemeja. Yang ni pun memang dah banyak kemeja. Dekat sana banyak baju untuk free hair. Ya. Nak sedap hati. Padahal ada je. Padahal cantik je kalau dia pakai inner ke. Lawa gila baju satu set. Baju tu satu set. Tapi kalau pakai inner putih lawa, pakai tudung kan lawa macam tu. Tapi dia malah leceh-leceh. Dia akan cakap macam tu lah. Untuk free hair. Okay lah. Terima je lah buat sedap hati. So that's all for today. 9 minit saya punya haul. 1 minit Afika. Korang rasa? Oh my god. Wait, the silence is too loud. Oh my god. Okay, nampak tak? Memang banyak nak mampus Fika, tak apalah. Adalah bag Gentlewoman tu. Adalah, boleh lah. Baju selai 2. Boleh lah. Kita banyak beli untuk orang. Betul lah. Tapi banyak tak banyak mana lah sebenarnya. Banyak tak banyak mana lah. Okay lah, kita jumpa esok hari pada vlog yang akan datang. Ataupun sambung. Yes. Okay lah. Bye. The next day. Good morning. Sekarang pukul apa? Almost 7. Kita nak kena turun sekejap lagi. Kita nak pergi mana weh? Apa nama market tu? Train market. So kena gerak awal sebab nak pergi sana tu around 1 hour something. Nampak budak sangat tak pakai makeup. Hari ni kita no makeup. Orang ada Okay guys, sekarang kita sampai dekat Melong Railway. Kita nak tengok kereta api berjalan dekat tengah-tengah ni. Tapi kiri kanan kedai. Sekian, terima kasih. tidur. Saya pun tidur tapi saya tak kecil sebab dalam van tu sepi sangat. Okay, we'll see how it goes tiba. Dia tak ada bump. The train is coming. Tak ada bump dia. Dah kena close sebab train nak lalu. Kena tutup guys sebab train nak lalu.
Japan kita boleh postcard. So, every country tu kita kena collect. Thailand. Oh ni postcard ke? Oh ni. Ambil lah yang ada plastik. Handmade. Now 9:37. Kita nak makan breakfast. Dia jumpa kedai lah. So kita nak makan. Kita boleh dua air sos Lepas tu dia menjual pula. air sos ni. Okay. Tak boleh dua, air tak boleh Dia jalan lepas tu menjual kat sini. Malaysia. Kena lalu juga guys, no choice. Walau aku tak tengok tau, tapi aku tak tengok. Kau geli-geli tapi tak tengok apa? Ular kat situ. Besar gila guys ular dia. Tu. Panas gila. Kau gitu di depan ular ni. Dia pegang ular macam gitu je. Macam haiwan peliharaan dia. Macam buat kucing. Lawa lah. Ni lawan. I nak pergi Central World. Saya drama. Shopping mall. Masa berjalan. Okay bye. Okay. Sekejap. Aku nak tunggu. Nanti edit aku tau. Macam mana nak zoom? Ni. Ini zoom. Tu. Nanti edit aku tau. Tengok dia orang buat macam haiwan peliharaan dia orang je kat situ. Oh my god. Kita dah semalam tak jumpa lagi mango sticky rice yang halal. Lepas tu Semua orang pun boleh cakap halal. cakap halal. Tak ada logo tak nak. Semua orang boleh cakap tau. Aduh, mana lah aku lah. Jangan rekod dia. Kau cakap je. Guys, ada ular lagi guys. Nampak tak? Kucing. Mana? Oh ni. Dah lah sangka tu sebenarnya. Guys, orang biasa suka tekan guys. Saya takut. Menekan-nekan. Suka tekan. Tapi diorang pegang ular macam itu. Tak ada sangka ular ada sangka. Diorang bela. Diorang bela. Macam tu lah ceritanya. Mango lagi. Ni ada. Cute. Ready dah. Minta 200, dapat 200. Ih. Betul lah guys, korang boleh bargain sampai dapat. Tak ada lighting pula. Sampai dapat. Kalau tak bagi, tak payah beli. Nanti dia bagi harga korang nak tu. Yes. Patutnya semalam kita kena buat cerita semua kedai. Oi, semalam tak dapat lah. Lah, tapi saya boleh dapat. Panas guys. Panas gila lah kat sini. Oh pun. Not my place. Tiba. Aku yang kena beli ni. Tapi scary kat sini. Tadi time I pilih-pilih bag untuk ya tu kan. Ada seorang lelaki di dalam belakang sebelah I. Dia cakap, you are so beautiful. Tapi kuat lah. Kuat gila suara dia. I tak tipu. Sumpah. Tak tipu Seram gila. So I macam bag semua ke depan. Takut Kuat pula tu sebelah. Betul-betul sebelah. Tadi lelaki tadi. Ada seorang tu. Aku tak tahu dia orang mana. Dia lalu. Kan aku tak pilih bag. Dia lalu belakang aku. Kuat gila suara dia. Sumpah. Macam kat mulut dia macam kat telinga aku. Dia kata, you are so beautiful. Sumpah aku tak tipu. Takut pun. Lepas tu aku turun ke depan. Dah lah aku nak keluar duit masa tu. Ada masa dia jalan. Takut aku. Kuat. Aku tak tipu. Aku rasa macam mulut dia dekat telinga aku. So dia lalu belakang aku. Bukan yang Mak Saleh yang betul-betul yang depan kedai tu kan Kau rasa tu. Nak balik. I love my country. Tiba. Tempat ni 1/10. Yes. Kau? Negative 1. Sebab ada ular, 0. Negative 0. 1. Aduh. Sebab tak best pun. Panas. Lepas tu lupa buat kipas. Oh, ada cair tu. Yes. Kita orang tengah tunggu nak shopping kat Boots ni. Boots. Sewa lah. Kita tiba. Nak kami fire. Kau jangan tak beli pula. By the way, nanti malam.
Tapi kita orang banyak beli untuk orang juga actually. Dia kata boleh duduk dalam ni. Itu dekat driver tu. Okey tak? Tu. Ini. Okey tak? Jadi apa tu? Awak ingat tak Jepun pernah bagi kata-kata random? Tak ingat lah. Tanpa jam. Oh dah diam. Dekat Jepun pernah bagi kata-kata random. Dekat sini apa kata-kata ni? Ada lagi kata-kata. Ada. Not yet. So awak kata apa? Awak ingat saya ingat. Tak ingat saya banyak benda ni. Orang yang tak menghargai orang adalah orang yang rugi. Hari ni tak ada lagi. Tunggulah. Nanti saya cari. Google. Aku penat lah. Aku penat tau. Dia pun nampak tak? Tak tahu. Tak buka supaya daripada buang ni ha. Dia nak balik-balik. So maybe naik Grab pergi December. Last. Korang kata update pun. Update after 2 jam dalam kereta nak balik Bangkok, kita kat sekarang kat 7E. Dapatlah borong burger untuk orang. I sedih tadi tak dapat borong untuk orang. Lepas tu pergi 7-Eleven lagi satu ada. Alhamdulillah. Lepas tu beli susu Maggi. Nantilah malam pun. Okay. Bibir saya dah pecah-pecah. Apa? Update. Kita nak balik hotel. Tak malam. Orang balik. Nak pergi Central World. Dia dekat tapi jam. Saya pun dah tukar ke slipper. Tahu-tahu je lah tiba. Ya Allah, dia dekat je macam KL. Dekat je tapi dia punya jam tu teruk gila. Sekarang apa? Itulah cabaran. 4:30. Itulah cabaran. Rasa tak makan tengah hari lagi. Sebabkan jam atas jalan terlalu lama. Padahal benda tu sekejap je dekat je. Dah, tapi dia tak. Tak. So sekarang guys, sekejap. Okay guys, so sekarang kita orang dah sampai dan kita orang dah makan tapi Afika tak tunjuk sebab kita orang lapar sangat and dekat dalam ni ada satu je tempat halal which is Indian cuisine. Nasi biryani ya. Okay, so kau makan apa? Tapi dah boleh makan dah. So kau makan apa? Dia makan nancis je. Saya makan nasi biryani. Ini banyak food court ni semua. Semua tak halal. Ini je halal. Ini je halal. Banyak ni tak halal guys. Ini je halal. Lelaki tu pun dah makan. Dia pun makan nancis dia. Aku tak faham kenapa tak makan nasi. Maybe sebab saya dah makan lah kot. Kita tengah tunggu Grab nak pergi Disember. Minit ah. Tak tahulah. Tempat dia dekat je tapi sebabkan jam teruk sangat-sangat so dia jadi lambat. And it's not moving. It's not moving. Hey guys, now 9:13. Kita baru sampai. Bagi kita bernafas sekejap boleh? Makan jap. Jadi kita buat haul ya. Sama ya. Okay? Okay guys. Haul kita hari ni. Improve tak? Improve tak? Tu pun saya beli apa? Untuk orang dulu. Betul tak? Kenapa? Nanti dia komen. Okay? Saya haul saya dulu. Okay? Dulu kan kita pergi apa? Railway Market tu kan. So, I belilah segini kat situ. Ni lagi nak beli. Lepas tu kan, sekejap keluarkan dulu. Melecur lah lidah. Makan pancake panas-panas. I beli ni. Ini aku punya ya? Ni apa? Aku punya. Kashmir. Macam mana sebut dia? Ni ada 3. Untuk orang ya, bukan untuk saya. Saya apa-apa beli untuk orang dulu. Kau jalan kat belakang aku? Okey ke? Okey lah, kalau tak kisah tak pula. Lepas tu I beli ni. Apa? Fridge magnet lah aku rasa.
Lepas tu beli postcard. Sebab kat Japan beli, so kat sini pun beli juga. Okay. Lepas tu beli baju Hayen. Yay. Comel. Lepas tu dia beli mango. Soft dry mango. Okay. Lepas tu kita pergi dekat floating market. Kita beli ni. Bukan saya punya juga, orang punya juga. For Iya. Semua orang punya. Lepas tu kita dah pergi. Lepas tu beli ni dekat Central World. Beli ni dekat Central World. Ni pun orang punya juga. Mesti hari ni bunyi kat pegang aku kan. Ni pun orang punya juga. Ni pun orang punya juga. Ni semua orang punya. Ni apa? Betul lah nak buat haul, nanti orang marah. Cookies and cream and strawberry. Okay. And satu je saya punya daripada Boots. This one. Okay. Sabar. Nanti hari ni dia akan bil. Lepas tu daripada saya cuba kita naik Grab pergi December dengan Platinum. Ada 3 beg je. First one saya beli ni cardigan. Button dia colour-colour lain. Lepas tu Ni kan dia. Kan? Cardigan juga. Colour blue black. Lepas tu button dia colour merah. And last one I beli ni pants dia colour dark brown. That's all. Yes. Okay guys, nanti dia marah. Korang tengok haul dia. Haul dia lagi best daripada saya. Takutlah nanti kena marah. Tinggal saya ada beli roti ni 2. Dekat JB ada. Tapi saja nak beli kat sini. Harga confirm lah lain kan. Expired dia 29. Hari ni 26. Lepas tu pergi 7-Eleven, beli air ni, diorang kata sedap. This one banana, strawberry and chocolate. Okay. Lepas tu beli burger ni sebab my sister kirim pun untuk orang juga. Burger ni, kalau korang pergi 7-E kat Thailand, korang boleh beli ni, okay. Kita orang tak beli teh ais dekat 7-E sebab kita macam dah every time korang makan mesti kita order teh ais. So rasa macam nak kena try lagi ke 7-E punya. Macam tu lah. Ni double chicken. This one spicy chicken burger. And fish fillet for my mom sebab dia suka fish. That's all. Okay, saya pula. Macam biasalah. Saya pun tak tahu kenapa Fika tak beli. Sebab tak tahulah. Saya tak faham lah kenapa dia tu bawa duit banyak daripada saya. Add on luggage lagi banyak daripada saya. Tapi itu je lah haul dia. Ya korang, aku setelah tengok dia shopping macam dia ni. Sebab aku rasa dia ni ada je kot baju kat rumah banyak. Lepas tu so dia tak heran pun, kau tahu tak. Dia expect lebih. Tapi memang banyak gila baju. Tapi cuma tak ada berkena dengan dia sebab dia terlalu berkira. Dan duit dia Bukan lebih, berkira duit. Bukan berkira, bukan. Dia terlalu apa? Cerewet. Berkira pula. Dia dan duit dia lagi ada banyak lagi. Dia sekarang tengah kira duit. Tu maksud saya. Dia tengah aku dah suruh kau habiskan dah. Ya Allah, aku tak tahulah. Luggage dia korang 20 kilo guys. 20 kilo balik. Korang rasa? Tak apalah, dia tukarlah duit Malaysia balik. Aku tak faham. Dia je tengok aku shopping macam apa. Ya Allah, saya bukanlah. Saya pun banyak belikan barang untuk orang punya. Sama macam dia lah. Ni pun first ni baju Bangkok. Ni untuk orang. Yang ni dia tak ambil saya punya Kashmir ni sebab saya beli satu. Yang Tak ada niat nak ambil hak orang. Oops.
Jadi saya beli, saya nak try je. Tak tahulah apa yang viral, tapi saya beli ni je sebab saya tengok Afika tak beli apa. Jadinya saya dekat Betul kau buat apa? dekat Boots tu saya seorang je lah yang membeli ni. Baru itu lepas tu kat Boots saya ada beli ni. Yang ni saya beli satu. Yang ni saya beli satu sebab saya tengok viral. Hai, tak tahulah. Yang ni saya beli 5. Sebab yang ni untuk vitamin C. Tapi yang ni pun beli as a souvenir juga actually aku mesti kena get. Actually ada nama suka you. And then yang ni pun souvenir untuk anak buah saya. Macam mana kan? Afika pun ada beli juga. Tapi ni sebenarnya besar untuk dia, tapi tak apalah. Cerita tu kita kau minta harga. Okay, yang ni Kalau kat Thailand, yang ni harga dia 280. Dia at first dekat floating market tu dia keluarkan kalkulator 280. Lepas tu saya terus cakap 200. Saya terus tekan kalkulator tu, saya terus tekan 200. Tapi tak bagi, dia kata 250. lepas tu kita caw. 250. Lepas tu kita terus caw. Lepas tu dia catat boleh pula ya. Boleh pula. So kat situ kita kena pandailah tawar menawar. Ayo, banyak gila guys. Tapi bukan untuk saya. Okay, yang ni baju baby pun untuk orang juga. Kau rasa? Untuk orang. Yang ni anak-anak kawan saya yang dah beranak. Ada 3 orang sekali beranak pada tahun yang sama. That was for you. Oh, This one that's why baby. That's why I ask, bila kau beli? Cantik. Oh, yang tepi tu yang kau tengah makan banana pancake dah hujan. Lepas tu kita orang balik tu dah hujan. Lepas tu ada mango sticky rice tu dah halal. Lepas tu tapi saya dah terlalu banyak pegang barang sangat. Lepas tu dah penatnya lain. Lepas tu dengan hujannya. Tapi so esok lah. Yang ni satu perempuan punya. Laki punya sekali 3 tahun ni. Rezeki diorang lah dapat baby. Oh my god, so banyak. Okay, Tinggal tunjuk. okay, and then yang ni apa? Siapa tak ingat? Yang ni pun Kau punya? kakak saya. Yang ni pun kakak saya punya souvenir juga. Cardigan lawa, warna pink lawa, warna pink lawa. Lawa guys. Yang ni saya beli 3 color sebab saya tengok perempuan tu pakai lawa, jadi saya beli. 1 kelabu, 2 hitam. Tapi tak check pun, member beli je. Tak tahulah butang dia okey ke tak. 3 warna putih. Tapi saya tak puas hati lagi kat Disember tu. Memang tak puas hati. Tapi kalau ajak Afika pergi lagi, lambat lagi nak melayan aku pergi ke Bangkok. Sebab barang dia tak ada kat sini guys. Aku tak tahu barang dia ada kat mana dan dia boleh membeli. Dia boleh shop Kat Japan. Japan. Kat Japan aku beli banyak. Tapi barang-barang macam makeup high end dekat sini mahal lagi. Kat Japan murah. Itu yang kita orang realize. Dan saya beli macam Afika juga gentlewoman bag sama. Sebab yang ni je macam nampak cantik walaupun dia hijau pink. Oh ada lagi. Sabar banyak lagi Afika. Sabar Afika. Banyak ni. Yang ni saya beli skirt. Kau buka ke? Nanti kau packing juga kan? Kau breaking dengan plastik kan? Dengan plastik je. Tapi we'll see macam mana. Ni dapat belt. Skirt dengan belt. Oh yang ni seluar untuk pakai besok. Seluar biasa. Tengok. Yang nak beli, yang first day nak beli tapi tak beli tu. Oh, okay, yang ni saya beli ni. Saya tengok macam ada banyak kedai. So saya beli ni untuk bapak saya. Okay. Dengan ni kecil punya. Kecil punya. Debang kecil. Afika kata nak beli tapi tak beli juga. Dah ada kat 2-3 kedai. Kau kata nak tak apalah. Biar je lah saya beli untuk. Tapi itu bukan untuk saya, untuk bapak saya. Ada lagi guys. Ni apa aku beli ni? Apa benda ni? Oh. Okay, ni baju t-shirt. Untuk teman dia tahu adik saya dengan abang ipar saya. Mak saya suruh belikan. Saya beli je lah. Nanti kau beritahu dia orang Mohon tutup awal. Okay, jap. Sebab dia dah tutup. Dia dah buka tudung. Jadi saya kena take over sekejap. Ya Allah, banyaknya. Yang ni apa lagi? Ya eleh. Yang ni untuk bapak saya juga. Yalah. Okay lah, last but not least.
Dekat 7E. Burger 1, burger 2. Padahal benda ni ada kat Malaysia juga. Benda Ada ke? Oh, kat KL. Kena pergi KL lah. Yang ni, yang ni mak saya punya. Burger 4. So yang ni pun saya terjebak dengan Fika beli Meiji punya susu ni. Nampak tak? Nampak tak? Ya Allah, sorry lah haul kita orang je barai muka. Padahal kita orang keluar hotel cantik tau. Ni memang dah barai. Maaf lah ya, kita orang sebenarnya cantik. Tiba. Yang ni cepat. Okey lah, saya rasa tu je. Okey. Dan kita orang sebenarnya actually kita orang awal tau. Kita orang sampai mall tu pukul 8. Oh, yang ni postcard kita orang. Dah 7 ini postcard saya. Saya beli sama-sama lagi dengan dia. Actually mall tu tutup pukul 9, tapi 8.30 8 suku dia dah banyak kedai tutup. Jadi kita orang macam terkejut lah. Kita orang lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sini. Lepas tu nak cari kedai yang kita orang nak pergi tu tak ada. Tak tahulah kat mana sebab floornya 7 tingkat. Lepas tu korang rasa nak cari. Lepas tu banyak kedai tutup. Padahal kat luar tu saya tanya tutup korang pukul. Padahal dia tutup pukul 9. So lama lagi. Faham tak? Aku tak tahu kenapa diorang tutup awal. Diorang tak ada duit ke? Padahal boleh je kau tutup pukul 8.50 ke. Tapi awal kita orang pergi awal gila weh. 8.30 dah ada. 8 suku dah ada kat kedai tu. Tapi dia tutup. Korang rasa? Tak apalah, itu je yang dapat. Semoga kita dapat tu je lagi. tiketnya. Kaunya 8 minit guys. Malah 10 minit guys. Awak ada peningkatan sikit lah 3 minit. Daripada 1 minit jadi 4 minit. Okey lah. Ada peningkatan saya memang steady macam gini lah. Saya kena pergi Japan lah Zaz. So saya akan pergi lagi tempat ni. Bila saya dah tak ada baju, saya akan pergi lagi. Tapi saya tak tahulah Afika tu nak ke tak teman saya. Sebab saya rasa dia memang dah tak berminat dah dekat sini sebab tak ada barang dia. Saya tak tahulah kenapa. Apa masalah saya tak tahu. Saya pening. Maybe dia tak suka satu set tu. Dia tak suka. Padahal cantik je pakai dengan inner kan. Perempuan kan pakai dengan inner. Tapi dia tak suka. Ataupun saya rasa dia rasa dia dah banyak baju kat rumah. Dia macam ada mindset macam tak apalah dia dekat rumah. Dia tak yalah. Dia dekat rumah. Macam tu. Faham tak? So itulah saya pada hari ini dengan Afika. Bye. Besok kita check out dah. Besok kita nak balik dah. Check out pukul 9. Lepas tu kita kat airport. Tengoklah kat airport apa yang kita boleh beli lagi. Afika punya lagi tu banyak lagi ruang. Tak tahulah dia boleh sumbat apa. Sumbat dia pun boleh lagi. Faham. Okey lah. Pick up lah saya. Pick up and always do what makes you happy. Bye. The next day. Outfit check. Nak check out dah guys. Balik dah guys. Cepat-cepat sepatah dua kata. Janganlah murung sangat. Barang dah topang beg saya kan. Dah settle. Dah. Barang Afika punya lagi 15. Saya dah 20. Tapi Afika sebaik dia bagi pinjam luggage dia. Cabin dia tompang. Check in pun dia tompang. Paksa ke nak buat macam mana. Sebab dia banyak ruang sangat. Okey lah. So anda mau pergi lagi Bangkok ke tak? Tak nak. Sebab tak dapat tom yum. Tak dapat mango sticky rice. Kita boleh pergi lagi untuk dapatkan semua benda tu. Are you sure? Kalau pergi tempat sama je mana nak jumpanya? Pergilah tempat lain. Mana? Mana-mana je lah. Buatlah research kan. Tapi so far okey lah. Best lah. Boleh lah. Over 10? Bangkok 8. Oh, jauh sekali dengan saya. Kau? 5. Seriously? Yes, lagi-lagi yang railway tu. Itu memang lah. Tak, overall lah. Overall lah 5. Sebab banyak benda tak dapat. Baju tak dapat sangat. Faham. Kita orang kena tukar masa guys. Patutnya esok balik hari ni boleh poh jalan sendiri kan. Tapi itulah, tak apalah nak macam mana. Flight delay pula. Patutnya pukul 12 tapi sekarang tukar pukul 2. So tak apalah. Nanti kita pergi lagi bersama dia lagi. Bye. Dah kena turun lah. Ini buat Willy guys tadi. Kita dah nak check in guys. Dah check in lah. Dah check in. Baru lepas check in. Tea ada? Juga. Kan aku 8 kilo babe. Padahal ada banyak dalam beg aku. 85. Bila lagi dengan bab dia. Last but not least. Kita dah check in. Kita dah makan. Sekarang kita sama shopping. Yes. Boleh ke macam tu? Boleh sebab airport dia banyak. Airport dia banyak? Banyak shop. So aku baru pun boleh pelik. Sekarang kita nak pergi tengok lah apa-apa yang kita boleh beli. Kita nak pergi Boots lagi for the last
time for this trip. Yes, for this trip lah. Not the last time. Last time betul. Tunjuk gambar senyap pula. Okay guys, kita dah beli. Ada scrub 4, lepas tu ni 3. Okay, that's all. Saya beli ni 2 pink, 2 biru. Untuk orang juga.